Hari ni jom ikut saya cerita pasal meracun pula. Let's go. Nanti saya cerita macam mana nak dapat racun debu macam ni Hari ni saya bersyukur dan hiba juga. Dari benih hingga tuai kita dah masuk part 9 dan kita dah boleh tuai dah guys. Alhamdulillah. Tarik dia macam tu dan Alhamdulillah besar-besar buah dia guys. Dan kita boleh petik dah buah sulung ni. Baru je sikit je kita petik, kita nak bagi orang ramai merasa. Siapa yang suka bertanam, petani mesti tahu perasaan ni bila petik hasil yang kita tanam. Bila pokok dah merimbun macam ni sampai dah tutup dah jalan tu, bila kita meracun guna pam galas ni, dia tak kuat sangat dan ada serangga yang tak kena. Ni lah ulat Plutella, dia makan daun dan buah. Ada juga serangan kulat, jadi kita kena upgrade lah pakai power sprayer pula. Saya beli dia yang pakai motor elektrik dengan hos 100 meter. Total yang telah dilaburkan RM1000, tak termasuk nozzle tu tau. Dan tak termasuk tong biru ni. Kita kena basuh dulu tong biru ni dan kita nak buat sukatan sikit sebabnya kita nak buat marking. Satu tong panggalas tu 20 liter, jadinya kita curah satu-satu dan kita marking. Tambah 20 liter kita marking dengan marker dan tambah lagi sampai kita dapat sukatan yang kita mahukan. Ini penting tau, kita nak bancuh air dengan racun tu nanti mesti kena ikut nisbah dia. Saya beli sekali dengan roller ni supaya senang kita nak kemas nanti. Dan untuk kita nak dapat racun debu tu, kita kena guna ni satu rahsia dipanggil Albas. Saya pakai Albas warna oranye ni 0.77 liter per minit. Memang jimat racun. Jom kita pasang nozzle kita kepada pam racun kita. Lepas tu kita test. Ini air pipe je tau. Nak jadi cerita batang nozzle kita pula bocor guys. Mujur kita ada tukang bateri yang sangat-sangat power. Cik wah kita. Mula-mula dulu kita main tampil-tampil je tapi tak jadi kalau kita nak guna power sprayer ni. Tapi Alhamdulillah dah settle lah Cik Wah buat. Terima kasih Cik Wah. Siapa nak tengok part seterusnya, cuba komen dekat bawah. Bye bye. Assalamualaikum.